Untuk item 1.2, 1.3 dan 1.4 adalah bagi kes UKMP. Jadi first kita cari dulu kes UKMP. Okay, tak ada. Macam biasalah buat carian kes macam biasa. Cari kes yang belum selesai lah. Okay, untuk 1.2 tambah butang kehadiran pihak-pihak dalam submenu proceeding. 1.3 tambah didengar di dan statistik lokasi pendengaran kes sama ada secara fizikal atau dalam talian atau secara hybrid di UKMP. Yang statistik tu ada menu lain lah, nanti saya tunjuk. Yang keempat, 1.4 tukar notifikasi untuk selesaikan kes dalam tempoh 14 hari dan 7 hari untuk UKMP. Jadi saya tunjuk yang 1.2 dengan 1.3 dulu. Okay, yang ni kes UKMP B1. Tuan-puan boleh tambah dulu tarikh, boleh cara, boleh pilih hari ni. Okay, dia ada lokasi kat sini, didengar di. Yang ni ikut yang dekat pengurusan kes lah, contohnya kamar. Ini contoh saja. Okay, yang ni kamar. Kalau tuan-puan pilih dalam talian, tuan-puan ada nota tambahan kat sini. Ada medan nota tambahan. Yang ni tuan-puan boleh nak masukkan link Google Meet ataupun link Zoom ataupun apa-apa yang berkaitan lah. Okay. Kalau hybrid pun sama juga, dia akan keluar macam ni. Tapi kalau tuan-puan pilih kamar, mahkamah terbuka atau mahkamah tertutup, dia tak ada lah medan tu. Okay, yang ni contoh saya ambil kamar lah, jadi dia tak ada link tu. Okay, tarik keputusan, kita buat berjaya. Okay, butang kehadiran pihak-pihak ada kat sini. Jadi tuan-puan kena klik kat sini. Dia akan pergi satu page barulah kehadiran pihak-pihak. Tuan-puan boleh kemas kini dengan tekan pensel tu. Dan kemas kini sama ada pihak-pihak hadir atau tidak. Jadi untuk kes ni saya buat contoh hadir lah. Jadi sistem akan simpan kat sini. Yang ni saya ni je lah test. Simpan. Pengesahkan. Sekejap ni. Okey, ni untuk 1.2 dengan 1.3. Untuk notifikasi, saya tak boleh nak tunjuk sebabnya tak ada kes yang sebetulnya. Tapi minta tuan-puan semak masa dekat production nantilah, masa lepas go live nanti. Notifikasi akan dihantar 14 hari sebelum tarikh tamat kes dan juga 7 hari. Jadi akan ada 2 email peringatan untuk tuan-puan selesaikan kes inafkah. Boleh ke? Ni untuk UKMP, nanti saya tunjuk statistik lokasi, saya pergi dekat inafkah. Okay, tuan-puan pergi dekat hamburger ni, ada statistik. Ada satu menu statistik lokasi pendengaran kes. Okay, tuan-puan pergi kat sini dan boleh jana lah. Contoh saya ambil tahunan 2026 sahaja. Sebab ni kita baru tambah, jadi data ada dekat 2026 sahajalah. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Ni contoh, kalau ada daerah lain lagi dia akan keluar banyak lah. Dan satu ni merujuk kepada satu tarikh runding cara, bukan satu kes sahaja. Contohnya ada satu runding cara berlaku dalam talian untuk daerah Ampang dengan bilik runding cara BSK 1 Ampang. Dan ada 2 runding cara berlaku di kamar. Jadi tuan-puan boleh juga nak export PDF dan juga Excel lah. Dia akan keluar macam ni lah, sama juga. Jadi untuk 1.2 hingga 1.4, okey ke? Saja.